Pesara KWSP yang tukar simpanan kepada emas awal tahun 2024 sudah untung 5 kali ganda dari dividen KWSP. Bayangkan, 1 Januari 2024, harga emas hanyalah RM331 sahaja untuk 1 gram. Dan dalam tahun yang sama, harga siling emas sudah cecah RM426 untuk 1 gram. Ini adalah kenaikan sebanyak RM95 bersamaan dengan 28%. Penyimpan emas bukan sahaja nampak jurang keuntungan yang jauh lebih besar berbanding dividen KWSP, tapi mereka juga berjaya lindungi simpanan daripada inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Inilah beza bila anda simpan sebahagian dana persaraan dalam bentuk emas. Simpanan emas bukan untuk duit belanja bulan depan. Emas sesuai untuk simpanan yang anda tidak akan guna sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun. Jadi bagi pesara, pastikan sebahagian wang tunai kekal di dalam bank untuk kegunaan harian dalam masa terdekat. Tetapi selebihnya tukarkan kepada emas supaya nilainya tidak terus jatuh. Emas bukan sahaja simpanan kalis inflasi, tetapi juga memberi anda kuasa beli yang terpelihara dalam jangka masa yang panjang. Kalau anda nak mula simpan emas atau nak alihkan sebahagian simpanan persaraan anda daripada wang fiat ke dalam emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.